Okay guys, it's official. Rumah semi-D ni memang paling win dekat seluruh Bangi. Dengan saiz dia yang besar, harga 1.25 je. Inilah dia, semi-D murah teruk dekat Bangi. Freehold siap gated guarded. Luas dia pun 40 kali 90 guys. Weh, puas. Tengoklah ruang kapus dia. Ya Allah, 4 kereta parking pun muat babe. Tepi dia macam biasa dalam 12 kaki tanah. Tapi ambil rumah ni kat dalam dia guys. Tengoklah, puas hati tu. Living, dining, dry kitchen. Tiga-tiga ni boleh muat in the same space tapi tak rasa crowded langsung. 10 orang boleh santai kat sini dengan selesa. Sambil makan full 8 orang pun tak ada hal lah. Kalau ada sepupu yang badan besar tu, ni saya dah tarik kursi ni pun ada ruang lega lagi ni. Bayangkan ada dry kitchen sini pun still luas living area kita ni. And at the back kita ada lagi bilik dengan tandas dia sendiri untuk tetamu. Siap ada store yang luas juga kat bawah ni. Cuma dapur dia je lah macam koridor sikit dengan tandas kat sebelah. Tapi belakang ni kita boleh je lagi extend dapur tu dengan glass wall. Aish, puati. Bila abang akak masuk, memang rasa luas lah rumah ni. Sebab ceiling dia yang tinggi, banyak penggunaan full height glass. And dekat atas ni pula ada 3 bilik dengan semua tandas sendiri. Antara reason saya suka rumah ni sebab dia tak kedekut ruang tau. Tengoklah siap ada store lagi kat atas ni. Kalau kita tengok kan ni, bapak luas ya Allah. Jom kita try tengok. Wih, luas kok. Bilik untuk anak-anak pun tak kedekut bos saiz dia. Tandas pun puas hati babe. Susunan bilik terpulang pada kreatif masing-masing. Tapi sini memang mak queen. Siap ruang wardrobe pun. Tadi bilik untuk anak-anak. Sekali tengok master dia pun, oi. Sebab kabinet pun dah ada. Developer pun pisang nak letak apa kat dinding ni. Tempat tidur dah besar. Ruang wardrobe pun ada lagi. Saya jarang nak masukkan video tandas. Tapi tandas ni memang win lah.